Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu syahadah, salam subuh buat semua. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika bikalimatillah tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Rabbi anni maghlubun fantasir. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inni arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la na'udhu billahi iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ya Allah, hanya kepadamu aku beriman, dan berikanlah aku keikhlasan dalam beragama. Dan sesungguhnya walaupun aku dibenci oleh kaum-kaum yang kufur dan ingkar, rahmatilah aku dengan keselamatan, hidayah dan petunjukmu, pertolongan dan perlindunganmu dalam menegakkan agamamu. Ya Allah, rahmatilah mereka, saudara-saudara Islamku, syahadahku, dengan kesedaran, kecerikaan mata hati, kefahaman, kebijaksanaan untuk memahami apa yang aku ingin sampaikan atas kerananmu, ya Allah. Amin, amin, ya Allah. Kenapa aku tiba-tiba rajin sangat buat video dan tak berhenti bercakap pasal benda-benda ni? Adakah aku nak follower? Adakah aku nak duit YouTube? Adakah duit TikTok? Aku sebenarnya tak register pun duit YouTube, duit TikTok tak register pun. Sebab tu tak ada iklan, tak ada apa semua. Sebab aku bukan buat untuk duit. Aku buat kerana Allah, dan aku rasa kenapa aku tak stop adalah aku rasa masa aku ni suntuk. Dengan umur aku baru je aku masuk 53. Beberapa hari lepas ini hadiah hari jadi birthday aku, bini aku bagi headphone dengan mic ni. Aku rasa macam sedap sebab tadi aku buat, sedap suara dia, clear, ada bass apa semua. So aku seronok pakai ni, alhamdulillah. Walaupun murah je RM53 hadiah dia, tapi syukur alhamdulillah. Dan ada benda yang aku nak berjuang pakai benda ni. Aku rasa masa aku suntuk, aku baru masuk 53, tapi walaupun 53 kau rasa benda tu muda lagi, tapi aku ni tak sihat. Aku stroke, aku ada darah tinggi, kencing manis, aku ada masalah buah pinggang dan prostate cancer. So aku rasa macam aku takut aku tak sempat nak luahkan apa yang selama ni aku nak luahkan, yang aku fikir, yang aku pendam. Aku rasa perjuangan aku tak habis kalau benda ni aku tak sampaikan. Dan kalau benda ni tidak difahami, aku rasa kecewa. Aku rasa aku gagal dalam mission aku. Aku bukan nak menyesatkan orang, aku nak selamatkan orang. Sebab tu aku tak berhenti buat. Otak aku 24 hours berfikir. Aku tak berhenti berfikir macam mana cara aku nak sedarkan orang. Sebab setiap kali aku tulis atau buat apa-apa, benda tu macam susah sangat untuk orang fikir. So, kalau aku tulis macam-macam. So, aku rasa kalau aku bercakap, aku dapat luahkan semua ni. So, aku akan start, biarlah, lantaklah. Kau nak dengar, tak nak dengar, tak apa. Aku akan banyak buat video sebab aku nak bercakap. Sebab benda-benda ni bukan aku plan. Benda ni daripada hati, daripada akal aku. Daripada kajian aku, daripada Quran, daripada hadis. So, aku nak berjuang. Inilah satu benda perjuangan yang pada aku bermakna dalam hidup aku. Benda yang aku buat, daripada yang aku direct lah, itu lah, buat filem lah, apa semua tu. Macam-macam benda aku buat dalam hidup aku. Tapi aku rasa inilah yang paling bermakna dalam life aku. Yang Allah akan tengok usaha aku dan harapnya menilai usaha aku. Semoga ia menjadi amal dan ibadah aku
apabila aku kat sana nanti. Aku takut alam kubur, aku takut ular belit aku takut neraka, aku takut. Aku ni orang yang imajinasi aku tinggi. That's why aku buat lagu, aku mengarang, aku menulis, aku direct. Aku orang yang kreatif. Jadi gambaran aku kepada azab kubur, kepada alam neraka tu seperti mana digambarkan dalam Quran dan hadis, aku nampak real. Aku boleh imagine benda tu real. Aku tak tahu orang lain dia mungkin baca je lepas tu rasa tak ada apa. Tapi aku tak sanggup kena dilit dengan ular, kena gigit, terbenam, kena sepit dengan tanah, kena bakar, kena macam-macam. Aku tak sanggup. Aku sakit. Aku bukan orang yang tahan sakit. Dan aku rasa azab kubur, azab neraka tu real. Dan caranya untuk aku selamat ialah berdakwah, berpesan. Surah Al-As, berpesan-pesan dengan kebenaran, dengan kesabaran. Walaupun part kesabaran tu aku kurang, tapi aku berusaha untuk sabar. Aku sabar dengan hinaan. Aku sabar dengan cacian, dengan orang sihir, dengan orang report sana. Aku sabar. Sebab aku percaya Allah ada bersama aku dan yang gerakkan aku pun Allah. Yang bagi aku ilmu dan hidayah pun Allah. Yang bagi aku ilham untuk menulis, bercakap, buat video pun Allah. Yang menggerak, yang melontarkan Allah, bukan aku. Jadi aku nak bercakap pagi ni, subuh ni, semoga ada benda yang bermanfaat untuk orang-orang yang mendengar, yang follow aku. Kalau aku tak dapat ubah semua, dapat seorang dua yang sedar dan insaf, bertaubat dan faham, alhamdulillah, sebab aku dah selamatkan satu nyawa, dua nyawa. Macam mana aku fight vaksin dulu. Ramai bantai aku sampai aku kena report, kena sihir apa semua. Tapi ramai yang selamat. Yang family dia selamat sampai sekarang dia orang ucap terima kasih kepada aku. Dan aku rasa itu adalah amalan-amalan aku yang Allah, takkan Allah tak tengok benda tu. Aku berusaha. Walaupun nyawa aku punya kesihatan, aku punya kerjaya habis. Walaupun pasal vaksin, pasal wahabi apa semua. Tapi aku percaya akhirat tu ada. Aku percaya syurga tu ada. Aku percaya syurga tu ada. Aku percaya neraka tu ada. Aku percaya balasan-balasan Allah tu ada. Takkan kebaikan aku buat untuk orang, selamatkan family, selamatkan orang daripada vaksin, sedarkan orang. Aku share doa-doa, aku share itu ini, ilmu yang aku share, takkan tak ada kebaikan. Aku bukan sesat, aku bukan suruh orang tak solat, aku bukan ajak engkau satu fahaman baru, ajak makrifat apa semua, nalas aku bukan ajar satu mazhab baru. Aku hanya mengajak benda-benda yang mengenali fitnah zaman, fitan. Pagi ni aku nak bercakap, tadi aku solat apa semua, tahajud, qabliyah subuh apa semua, so aku dapat ilham tentang syirik. Aku terbuka TikTok tadi, aku ternampak ada satu iklan jual rantai. Rantai ni macam dog tag yang 4 segi tu, tapi dekat situ ada tulis ayat kursi. Kononnya iklan ni cakap, boleh menghalang daripada sihir, daripada setan, daripada apa semua. Ini adalah bentuk syirik pada aku. Syirik yang berlapiskan agama. Letak ayat kursi atas besi dog tag, buat rantai, laki-laki pakai, hukum pakai rantai yang dog tag yang macam tu pun dah haram. Aku pakai rantai OKU tu sebab aku takut orang langgar aku. Takkan aku nak pakai t-shirt OKU. Aku tak ada jual t-shirt OKU. Kalau ada aku dah beli dah. Aku pakai tag OKU tu sebab dalam tu ada kad JKM dan juga logo OKU tu. Sebab tu aku pakai rantai. Bukan aku pakai rantai ada
ayat kursi ke, aku pakai rantai kalung Freemason, Datuk Doktor Tan Sri. So, aku nampak tadi iklan TikTok ni, .tech tu ada ayat kursi yang kononnya boleh menghalang daripada sihir, daripada apa. Ini adalah bentuk syirik. Kita ada Allah, iman, akal kita connected to Allah. Kita ada ayat-ayat Quran yang kita amalkan, kita zikir, kita doa, bukan pakai .tech. Bukan pakai rantai, ada ayat kursi. Dan bila aku nampak syirik ini, macam ni lah apa yang aku terfikir tentang demokrasi. Benda tu benda yang syirik, yang kufur, yang tolak hukum Allah apa semua, tapi disalutkan dengan agama oleh ulama su, politik, Tok Guru Haji Hadi, ustaz-ustaz PAS apa semua, dan juga wahabi-wahabi yang mempromosi demokrasi ni atas arahan kerajaan dan British dan CIA dan Oxford dan Al-Azhar. Wahabi-wahabi ni, ulama-ulama kerajaan. So macam ni lah kau salutkan benda yang syirik, benda yang kufur dengan ayat Quran, dengan dalil-dalil palsu, yang kau ambil benda daripada ni, kau pusingkan kononnya perjuangan Islam, kau sucikan benda yang tolak hukum Allah, kononnya Islam tu demokrasi. Apa yang Rora cakap dalam YouTube kaum muda dulu, diorang dah delete dah benda ni sebab aku bising. Dulu aku bongkar macam-macam, aku ambil daripada YouTube ni, kaum muda ni geng-geng Mazhar, geng-geng Rora apa semua ni. Aku tunjuk apa diorang cakap daripada mulut diorang sendiri. Demokrasi itu adalah Islam kerana ada konsep adil. Adil dalam Islam dengan adil dalam British sama ke? Sama ke? Riba dalam Islam dengan riba British, interest British sama ke? Dia orang halal, kita tak halal. Kita adalah kezaliman. Cukai yang menzalimi manusia, yang kita ada jizyah, ada zakat 2.5%. Kita ada sistem Islam, based on Islam. Kita bukan parti-parti berundi-undi, fitnah-fitnah, pecah belah umat apa semua. So pada aku, balik kepada soal syirik tadi, ialah bila engkau ambil satu benda yang bukan Allah suruh, kau seolah-olah tak percaya dan kau menduakan Allah. Oh, kalau tak ada demokrasi ni, habislah kita. Islam jatuh, kafir memerintah apa semua. Kau tak percaya kalau kau balik pada Islam, kau lebih kuat daripada tu. Kau tak percaya dengan hukum Allah, kau tak percaya dengan sistem Allah. Kau menduakan sistem Allah, hukum Allah. Kau menduakan Allah, syirik. Syirik besar pula tu. Hukum Allah kau tolak tepi, kau ambil hukum manusia, hukum British. Lepas tu kau cakap kalau tak ada hukum ni, hukum British, tak ada undi apa semua ni, Islam kalah. Kau rasa kafir kau menang. Kau tak tahu lagi apa jadi kalau semua balik pada Islam, guna sistem Islam, ikut apa Quran cakap. Kau tak tahu lagi. Kau tak yakin dengan Allah. Kau yakin dengan British, dengan manusia. Kau syirik. Syirik tu kufur, ingkar. Kau menduakan Allah, menyengutukan Allah. Benda antara dosa besar sebenarnya. Okay. Begitu juga yang tadi aku nak sambung, yang malam tadi aku cerita pasal Quran tu. Aku terfikir juga, apabila kau baca Quran tapi kau tak faham tafsir, terjemahan apa semua, seolah-olah kau masuk plug nak charge telefon tapi kau tak tekan on. Itu aku nak bagi analogi dia. Kau charge phone, cucuk apa semua, tapi kau tak tekan pun on. So benda tu tak ada hasil. Kau baca Quran, baca berlagu-lagu, idram apa semua. Lepas subuh baca Quran, lepas zuhur baca Quran, lepas asar baca Quran, lepas maghrib baca Quran, malam tahajud baca Quran. Tapi langsung kau tak faham apa pun.
Kau langsung tak ada connect pun ayat-ayat Quran ni dengan apa yang berlaku dalam dunia, dengan sistem kehidupan kau, amalan hidup kau, tak ada. Kau tak connect. So, benda tu tak ada zat kepada kau. Dia macam phone tak ada on. Dia bateri dia macam tu je. Tak ada naik. Iman kau tak naik. Ilmu kau tak naik. Apa semua tak naik. Hanya kau baca tapi kau tak on. Kau tak baca terjemahan. Kau tak baca. Kau ingat baca Quran ni tiba-tiba terus meresap je. Macam tu tak. Allah suruh faham. Iqra' baca. Dengan nama Allah. Dan baca dan faham. Kalau baca saja sekadar menghafal, sekadar berlagu, seronok sendiri. Lepas tu bila ada orang baca, ni tak berapa betul tajwid apa semua, kau bantai, nak bantai. Tapi aku lebih faham Quran daripada orang yang baca berlagu. Yang baca idram, kononnya kau lah sedap baca musabakah apa semua. Tapi kau hafal benda pun kau tak faham. Ramai yang macam aku cakap, Kari yang berjuara Quran apa semua dekat Sungai Manik apa semua, nalah jadi penyanyi, lepas tu isap dadah pun ada juga. Orang kampung aku tu, anak murid ayah aku di sekolah Teluk Anson, Teluk Intan. So itu je lah aku nak luahkan, sebab benda ni kalau aku tak cakap dan orang tak faham, kau ingat aku sesat? Aku tak sesat. Aku nak sedarkan kau, kau tengah kufur, tengah syirik, kau beria, lepas tu seolah-olah macam tak ada option lain dah. Kalau tak ada demokrasi, tak undi ni, habislah dunia ni. Kau tak percaya Allah ke? Kau tak percaya Quran ke? Kau tak percaya sistem Allah ke? Aku percaya. Aku percaya kalau demokrasi ni tak ada, semua berbalik kepada syahadah. Islam tu kuat gila babi. Aku bukan ustaz, aku bukan rockers, aku bakas bikers, aku director. Memang bahasa aku kasar. Aku dekat set pun aku marah orang, aku kasar. Tapi hati aku Tuhan je yang tahu. Niat aku Tuhan je yang tahu. Dan hanya Tuhan je yang tahu kenapa dia jadikan aku masuk UIA, keluar jadi director, buat itu, buat ini, boleh buat muzik, boleh menulis, boleh itu, boleh ini, buat kamera, editing apa semua, tiba-tiba okey. 6 tahun tak ada kerja apa semua, hilang semua benda. Tiba-tiba benda-benda yang aku buat ni tu, aku jadi pendakwah yang macam ni. Dan aku create benda-benda ni, video. Dia gunakan bakat aku, ilmu aku, talent aku untuk sesuatu sebelum aku mati. Dan di akhir zaman, untuk satu itu semua kerja Allah, gerak Allah. Bukan aku Imam Mahdi ke wali ke pemuda Bani Tamim ke, tak. Itu gerak-gerak Allah untuk di akhir zaman ni sedar-sedarkan orang melalui orang yang macam ni, yang dia ni dulu ada talent, dia ada bakat, dia ada ni, tapi hati dia mungkin bersih ke, tapi korang tak nampak benda tu. Kau nampak aku minta infak untuk buat tu, aku nak cari duit, aku buat infak buah apa tu. Kau tak tahu aku dengan Allah, kau tak tahu betapa susah aku nak cerita benda ni. Hanya Allah je yang tahu. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang beriman, dan hanya padamu aku beriman. Berikanlah aku keikhlasan dalam beragama, walaupun dibenci oleh orang-orang yang kufur, ingkar, zalim dan kejam. La ilaha illallah wa la na'budu ilahi iyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Salam subuh, selamat hari Sabtu, semoga anda selamat, bahagia, diberi hidayah dan petunjuk, kebahagiaan dalam keluarga, kesihatan dan sebagainya, murah rezeki. InsyaAllah, maafkan saya. Subuh-subuh dah apa dah. Tapi saya dah rasa macam apa yang saya tulis dah tak, dia kurang impact. Saya kena bercakap, sebab bila bercakap saya dapat luahkan macam-macam. Kalau saya menulis, banyak benda nak tulis panjang. Dan orang pun bukannya suka membaca sangat. Orang nak, dia kalau dengar ni, dia boleh buat benda lain. Sambil masak, sambil buat breakfast,
Sambil buat kopi dia boleh dengar. So, saya akan lebih banyak bercakap, lebih banyak video. Maafkanlah. Sebab sebelum saya mati, saya nak settlekan benda-benda ni supaya saya mati, saya puas hati. Hidup saya mulia, mati saya syahid. Itu je saya nak. Kalau ada 10,000 orang yang dengar dalam TikTok saya ada 10,000. Saya punya memang kata ada 6,000. Saya punya yang sini ada 4,000. Yang sana ada 4,000. Ada dekat 30-40 orang yang follow. 40,000 orang yang follow saya. Daripada 40,000 orang ni. Katakanlah walaupun 4 orang ataupun 40 orang yang follow, itu adalah rahmat untuk saya. Yang boleh berubah, yang tinggalkan benda-benda kufur ni, dia ikut balik Islam yang betul, itu adalah rahmat kepada saya. Lantaklah kau orang nak buat apa, aku nak tanya apa yang kau orang buat untuk agama kau, itu saja. Apa kau buat untuk agama kau, selain kau bantai aku apa semua, apa kau buat untuk agama kau, selain daripada kau sibuk pasal undi, pasal PAS apa semua, apa yang kau buat, yang kau dakwah, yang kau tulis, yang kau buat untuk agama kau. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu syahadat. Assalamualaikum.